lorong merah tadi kan. Macam wah, terperanjat juga aku kan. So kadang-kadang yang kawasan tu cantik lah, lawa kan. So aku tanya juga seorang abang tu, senyap je, cuma dia senyum je, dia aku pun rasa fikir lah. Sebelum nak sampai aku dah lalu kan jalan tu, jalan merah. Jadi kata tengok lagi telefon, aku tengok reply tak ada. Macam mana ni? Lepas tu turun seorang, tengok pakai kebaya warna merah, senyum dia. Dia datang dulu kat aku, datang ambil air, ambil nasi dia. Bermula tu dia ada kerja sebenarnya, aku nak dekat meja tapi dia pakai peluk je lah. Peluk tu okey lah belah, layak je lah kan. So selepas aku turun, aku pergi balik dekat kawasan yang aku cakap nak beli sate tu. Dah gelap kan, kau bayangkan dah gelap dah, jalan tu dah gelap, motor aku dah jauh. Apa lagi? Astagfirullahaladzim man. Kata wah, aku nak bayangkan, kata dah selepas kau dah bagi apa semua, kau lalu kan kau keluar dari jalan yang sama. Aku rasa macam jauh lah. Aku rasa macam aku kat tengah-tengah pula. So nak sampai ke pintu belakang balik, wish boleh tahan lah dalam jam semua. Sejak malam yang penahan semalam